Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua yang menonton. Sweet potato sangat banyak khasiat sesuai dijadikan diet harian kita. Bagi yang diet untuk tujuan tertentu, tak kisahlah nak kurus atau nak kulit cantik, boleh amalkan makan sweet potato. Sweet potato merupakan jenis sayur ubi yang boleh didapati dengan color kuning, merah, ungu atau oranye. Isi dalam sweet potato color oranye kebiasaannya manis daripada color lain. Anda pastinya akan teruja untuk selalu makan sweet potato dengan mengetahui kepentingannya bagi tubuh. Lebih-lebih lagi di akhir zaman kini, pelbagai penyakit timbul dan banyak sangat kanser menyerang kehidupan manusia. Yang pertama perlu diketahui, sweet potato sangatlah padat dengan nutrisi, sihat, fiber, vitamin dan minerals. Berbanding donat atau biskut-biskut krim yang sedap tapi alamak kurang nutrisinya. Sekitar 200 gram sweet potato yang dibakar dengan kulitnya mengandungi kalori 180, karbo dan protein 4 gram, lemak 3 gram, fiber 6 gram dan vitamin minerals yang membantu fungsi asas tubuh anda. Vitamin A, C, B6 dan potasium di dalam sweet potato penting buat mata dan ketahanan badan anda dalam melakukan aktiviti harian. Yang perut sensitif makan pedas apa-apa rasa tak selesa, cubalah masukkan diet sweet potato dalam salad ayam anda sesuai ketika breakfast atau snacking. Ini kerana sweet potato menyokong kesihatan perut anda. Ia mengandungi fiber larut dan tidak larut yang seimbang, maka sistem pencernaan juga akan lancar dan kurang masalah sembelit juga sakit perut. Berdasarkan kajian, diet tinggi fiber iaitu 20 ke 33 gram sehari berkait dengan kurangnya risiko kolon kanser dan meningkatkan fungsi pencernaan kemudian pembuangan. Antioksidan dalam sweet potato ungu sangat bagus dalam pertumbuhan bakteria baik usus. Ia dapat mengelakkan simptom gangguan seperti IBS, Irritable Bowel Syndrome. Ciri-ciri makanan melawan kanser. Hebat kerana sweet potato mengandungi pelbagai antioksidan power. Dalam sweet potato color ungu, antioksidan anthocyanins mampu memperlahankan pertumbuhan kanser tertentu seperti bladder, kolon dan breast cancer. Jadi hargai dan makan sebaiknya bagi menjaga sel-sel badan untuk tetap sihat. Selain itu, sweet potato menyokong kesihatan mata. Ni tengah tengok saya ni pakai spek. Hihi, tak apa, saya pun pakai. Itulah bila kita nak jaga mata dengan sempurna, amatlah susah lagi-lagi di zaman kini. Semuanya di hujung jari, handphone, laptop untuk menyelesaikan banyak kerja dan juga hiburan kadang tu. Satu cawan sekitar 200 gram sweet potato memberikan 7 kali kandungan beta carotene yang diperlukan untuk orang dewasa. Beta carotene akan ditukar kepada vitamin A dalam tubuh dan berfungsi sebagai penerima pengesan cahaya dalam mata. Kekurangan vitamin A dalam negara yang membangun agak membimbangkan hingga membawa kepada buta atau dipanggil xerophthalmia. Dengan memasukkan sweet potato dalam diet harian, insya-Allah mata sihat akan terjaga hingga hujung nyawa. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan. Sekarang banyak kan jual sweet potato. Ada yang fresh, ada yang ready to eat. Mana-mana pun okey, tapi dah semestinya yang fresh lagi baik lah. Makan sebaiknya berpada-pada, boleh campur dengan pemakanan harian yang lain. Sayangi diri anda, keluarga dan orang-orang tersayang. Cegah kanser, amalkan yang sihat-sihat. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang dah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like and comment untuk video seterusnya. Okey, yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri Lia. Okey, take care. Assalamualaikum. Bye-bye.